Welcome to Raya Preparation. Tiba kita nak kemas, nak kemas, kita nak basuh cadar untuk adik-beradik aku nak balik sebab dah nak raya. Tebal mak ai. Tilam dekat aku. That is so tebal. Look at that. Toge. Apa ni? Toge? Oh, kakak dah tanam ni? Wow. Ni apa? Contoh sendiri? Tulis nama apa ni? Cina. Oh, nama kakak Cina? Ya. Buat apa bilik ni? Nak cuci cadar. Duduk diam-diam lah. Kak nak balik sekolah dah. Tu je? Makan apa ni? Eish! Miso. Miso? Okay. Walk into the place, I spot you from a ways. My heart, it started racing. Banyak duit beli kat tu tebal-tebal kan. Lepas tu nak pasang cadar penat. Aduh. Crowd across the way, flat was on your face. And then I'm from the 80s. Someone keeps. Wow, hujan. Akhirnya hujan, dua kuantan. Hujan. Saya masak sup ayam. Okay, rupa dia tak menarik sebab ni semalam punya. Ni kan? Ni lah haruman pandan. Tak, yang lembut tu. Ni no, yang ni apa? Ni. Ni. Mari kita tengok. Ni ada mini-mini mak. Mana mini-mini tu? Oh tu dia. Apa dah? Oh ni ada 100 bungkus mak. Okay. 100 tu? Cuba adik tengok belah sana aku ada yang sikit. Ni je kan? Kat rumah apa ada? Ada ke? Beli je lah, apa masalah? Dia apa yang ada? Ni dah. Dia pakai tudung bawah. Tudung. Tudung apa ni? Tudung sarung. Nanti nak beli. Kita kena lagi salah nak. Nak belanja buat tudung. Okey. Ni dah guna. Ya. Oh, enak nak lampu. Ibu harga dah tak sama macam dulu. Macam kucing kecil. Haa. Ke ada sipu kita? Mana ada kucing dah? Ni kot. Ni buat sangkuak. Ni dalam kuah. Macam kuah. Ni kot. Kucing kot. Sengkuas ni. Lengkuas. Sengkuang tu yang makan. Sengkuas. Ni kunyit hidup. Weh, hebat. Umur apa dah? Apa nama ni? Nak cari yang lembut. Nak plastik sana. Betul tak? Kau tak jumpa air pokok kita lah. Lah. Seram tengok. Makan tak seram. Makan tak seram. Tak. Tengok. Wow, so red. Lagi? Ni cili api. Tak. Tu cili api juga. Kak Oh, kakak Ana. Kak Ana. Kakak Ana tu lah. Timbang. Ada lagi? Ada lagi. Asyik tunggu kakak Ana dia kita buat sama-sama. Cantik. Sebagai dia cantik. Ni cantik. Tapi kenapa ni? Kakak Ana. Mana sangat yang lagu tu? Yang lalu tadi usahanya. Madre. Bapak banyak ikan. Two hours later. So dah siap cuci. Kita orang menu raya, kita orang masak soto. So ni ayam untuk soto. Just nak cuci ni. Banyak lagi. Ni untuk... Weh, semua dah kerap 4 lah.
Siut tu. So ni untuk kakak sulung aku nak masak sup ayam untuk esok-esok semua orang balik. Sekarang dah pukul 11 suku. So saya nak cuci ayam and then lepas tu aku nak mandi and then lepas tu aku nak tidur. And then esok kita jumpa esok, okay? Kita jumpa esok, okay? Masuk angin. Konon-konon tiup, lepas tu potong dah potong. Dia memang tak lama. Tak ada lah nak rakam bunga api tu. Ada lah sikit. Nak servis aircon. Bukan kita lah, upah orang. Ha? Sekarang pukul berapa? Tak nampak. Tutut. 8.45 pagi. Hari ni hari Ahad, 16 Jun, esok raya. Adik depan sangat duduk di dalam. Saya ke yang nak guna? Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 9.30. Rasa lah 9.30 malam. Malam raya kita nak buat ni rendang daging. Untuk raya haji tak ada rendang ayam sebab hari tu banyak sangat makanan. Jadi kita simple je lah untuk raya haji. Sel ni baru start lagi lah. Kita kena tunggu dia kering. Kita nak berkuah ke tak? Berkuah. Kan? Bunga api. Kita nak simpan ni. Oh, mak suruh makan ni. Mak. I add je kan sebab sama je. Kalau tak sentuh tak apa. Ni untuk kuah kacang. Begitu. Bateri nak habis. Macam-macam. Amboi. Oh. Yang ni lemak-lemak kan. Bau panas-panas apa? Meh, cari lagi satu. Oh, dah ambil lemang. Tengok dalam. Panas tu. Suam tu. Sedapnya. Dah ada belah ni. Tinggal kepak je potong esok. Ada santan. Sedap. Ni apa? Kepala. Pukul 11. Kepala. Sekarang pukul 11 suku. Sebelah suku. Orang nampak Dan daging kita dah siap di rumah. Ibu orang nampak ke? Kita tunggu nak lemang dulu sampai rumah. Kita beli 4 batang. Let's go. Rendang siap dah boleh nak makan. Sedap. 2. 9 suku. Tata. Ayah baju. Ayah baju baru nak ayah semalam. 31. Selamat Hari Raya. So, minum so. Ya. Anak gigit. Dah. Yusof. Oh, kenalah dengan bantal merah oren. Kita hari ni kita tak ada tema color, Yusof. Kita ada apa? Ikut suka hati temanya. Cuk. Oh, Abah tak kena hijau. Hijau. Abang ada hijau ke? Dia Afi beli yang tu raya. Oh, ya tu. Tak apa. Tapi mak nak adik tadi hijau. Nak balance. Ya dah. Adik kena apa? Tak tahu. Adik ikut. Adik campuran baju mak dengan abah. Sekejap. Dia putih. Oh, boleh nampak. Okay. Ni ada sini. Segak. Kali ni dah duk berterbang-terbang dah. Berterbangan dah. Allah. Huru hara. Jangan lagi. Aduh. Mak, panas sini. Apa dia? Tengok masuk YouTube ke? Oh, masuk YouTube. Tak boleh masuk. Tak muat. Yes. Tiup. Apa ni? You nak masuk tiup. Tak muat. Apa ni ayam untuk soto lah. Goreng dulu.
Tapi kalau nak ni potong-potong masuk bila dalam ni. Okey. Yang ni nak kari. Selamat Hari Raya. Sorry. Ignore background yang biasalah. Semua adik-beradik balik. So dia bersepah. Aku tidur dengan my mother. Saya baru lepas shower nak mandi. Baru lepas mandi nak make up. Dah pukul 11 pagi. Selamat Hari Raya korang. Macam hantu. Get ready with me. Mak, I tak jumpa tudung hitam adik dia nampak. Kan? Awak lah tak fikir. Saya tak tahu nampak apa lagi. Sepah background dia. Pinggan dia dah kan? Mangkuk besar tu rasa habis dah. Mak mandi dulu mak. Nanti kita cari. Saya tak nak heavy makeup. Ni Wardah. Cuk. Ya Allah. Buat apa? Sudah-sudahlah tu mak. Lagi penat. Mak berehat. Malam. Tidur kau apa mak? Malam tidur pukul 2. Semalam tidur pukul 2. Pukul 2 gelap. Atau bersembang. Tapi dia macam tidur lambat tapi tak penat. Dia penat mak tapi penat yang best lah. Penat yang kelakar. Dia bukan penat yang stres tu tak. Nak tergelap. Saya bagi tergelap malam. Banyak benda. Semua dah siap dah. Yusof pun dah siap. Kak Fiza pun dah sampai. Semua dekat depan. Saya, mak saya tak siap lagi. Tudung tak jumpa. Tak tahulah saya. Pakai je lah tudung ni. Nak pakai apa-apa ke? I pakai ni je. Mak kalau apa sebab adik pakai ni nak balance kalau mak dengan abah. Hari ni menu dia soto, ada nasi lemak, ada kuah kacang, lemang, rendang, buat rendang daging je. Tak ada rendang ayam. Kurang minat ayam. Tak ada sambutan. Ada. Adik makan je rendang ayam tapi sebab tu banyak pembaziran, kita bersederhana saja. Sayang. Orang masak penat. Saya nak siap dulu. Lepas korang lagi lah. Backgroundnya kelabu. Backgroundnya tak cantik. Bye. Teruk beri dah. Apa dah? Kena. Mak, siap mak. Tak usah nak bebe. Tak usah nak bebe. Saya berhenti jadi YouTuber. Sekian, terima kasih. Hai. Tak siap lagi pun. Terbayang aku kalau pakai tudung macam ni. So, bulat. Nak makan. Semua dah start makan. Kita makan dululah sebab aku lapar. Kita makan dulu and then bergambar kot. Tak tahu plan apa ni. Tak ada plan pun. Kita orang just basically selalu raya memang makan je. Tapi adalah yang dah sebut petang nak pergi ke Kota Sas. Tapi tak sure lagi ya. So ni baju saya. Sorry lah sepah. Nampak ke? Cerita. Dia bola terbang you. Begitu. And then skirt hitam. Aku nak pakai elok-elok tudung. Tak ada macam ni. Aku takkan pakai bulat macam ni. Aku tak pernah pakai bulat. Dah tengah hari. Aku tak tengok lembu pun tadi. Tapi tak silapnya lembu dekat masjid area rumah aku ni dalam 20 ekor. Tak sure. Tapi banyak lah. Paling banyak lah setakat ni. Selalu belas-belas je. Tapi saya tak pergi tengok pun. Ramai orang and panas. You know. Dia hujan semalam tapi hari ni panas. Jomlah kita makan ya. Aku nak siap pakai tudung dulu. Lepas korang lagi. Girl. Wow. Okey makan ke? Belum. Oh, Isu makan apa Isu? Syah. Di sini. Syah makan apa? Makan nasi impik. Dia suka tengok bulu-bulu ni. Makan soto. Kita cuba. Bosok sikit lagi. Bosok. Senyum kamera. Dia tak ada ambil gambar ni makanan ingat ambil kereta. Okey. Senyum. Senyum. Panas ni, senyum. Mak buat ni Bye-bye. Peace. Dia bosok punya. Okay. Dah tidur ke? Nanti baju mami. Tak nak makan? Mak tu bubuh. Nak Itu tak ada feeling. Soto. maaf. Tak lah apa. Sister, I want the one nasi half. Mau duduk di sana. Okay, my Nak dapat makan ni. Dia rasa macam boleh tahu hargai masakan tu. malam. Itu aja rendang kita takkan lenia dia. Rendang. Dah gelap sikit tu. Kuning. Mak silap ke mak buah apa tu? Tu rendang ayam. Ayam kuning ke blender. Supu
boleh sepinggan lagi lah. Sepinggan, 10 pinggan boleh dah ni. Berapa pinggan dah ni? 3. Wah, hitam banyak sambal. Bangun dah. Second round. Sekejap. Ami. Susah lah dia ayah ni. Dia panggil Umi Mami. Kenapa hitam? Satu sudu setengah. Setengah tu sebab lupa dah letak belum. Adik kena pindahkan tu. Pergi mangkuk lain. Sok tukar. Apa? Nak ni banyak lagi lah. Apa benda ni? Kriuk-kriuk ni. Suun. Oh, boleh jadi es. Boleh enggak? Wah, banyak. Terabur tak ya? Dia bagi tahu pula kat adik-beradik dia. Apa meletup? Kalau adik tu adik tahu nak apa nak mami. Sikit. Tolong adik. Bila. Apa? Kakak tengok je. Tak payah buat apa. Jari mami keluar diam. Tu, diam dah. Macam tu je. Diam dah. Kakak Ana tak tahu panik. Tolong adik. Tak tahu nak apa. Oh, tak pedas sangat dah. Makan kacang. Tarik balik pedas. Oh, jangan ada dia dah kan? Dia anak-anak kan? Nah. Makan kuah kacang. Kau kacang. Tak apa? Sedap lah. Tak. Dah adik tanya sedap ke kau kacang. Sedap. Dengan rendang ni. Oh, buah rendang kan? Kala sama. Kalau Rendang lagi. Akbar. Ni apa? Si Impek kuah kacang dengan rendang daging. Tak boleh cakap kuat. apa dia? Enggak nak rasa Kita pergi ni je. Dek. Oh, habis Pergi abang dah temuikan bila. Aiskrim. Tengah malam boleh makan nasi lemak. Apa? Tu kalau Aiskrim ayam. kek. Ayam boleh. Bapak sedap. I nak try Toblerone. Dengar pun dah penat kan belum makan lagi. Tak malam. Dengar pun dah penat. Malam. Ya malam. Banyak Sejuk makanan. sikit. Harap je tak hujan. Dah. Berapa round dah? Ya, 3. memang. Kuah kacang. Mula nak masak. Si Impek kuah kacang. Seringnya lagi dah buat ayam. Tapi tu pedas tak? Kecap. Kau tak try lagi. Aku tak pernah sampai pun lagi. Oh ya? Tak lagi. Apa dia? Kotak sas. Orang kata kalau nak pergi relax kat situ, pergi lah. Balik kita makan kat rumah kan, makanan tu. Nak pergi bawa lah piknik sana. Wah. Betul? Bawa je. Sedap lah. Sedap sup ni. 2 tangan. Adik pun nak angkat dah 2 lagi laju. Ada mem Tak lagi sebab laju. letak kicap, sedap sup dia. Ada stapler. Selotip Andrew tu. Selotip tak boleh. Dah habis. Selotip tak jalan. Kau hijau. Jalan. Tapi Matching dengan baju kena sikit. buat keliling 2-3 kali. Tapi orang ready tak? Orang ready je. Dia kat mana tu? Orang ready. Macam tahu je kena terbang. Betul tak? Dia yang tak ikat kan? Ikan lembu dia imam tu kan. Tu sikit. Curi kakak punya. Mana Kak Ana habis dah? Imam terbang. Sebelah jatuhkan kan kat belakang duluan. Tarik. Cantik plating kakak. Ni. Cantik lah, simpan tukar dia gelas rapat dapat dia, cantik. jatuh kan bangun lagi gulung kan. Saya mengantuk tapi saya ikut kakak saya. Tunjuk sikit je. Jom minum kopi. Ya Allah, terlayer. Ngantuk. Ngantuk. Mansai. Pukul berapa? Dia macam best duduk dekat seat macam ni. Waktu angin pula dia. Waktu dah lah kita dah kenyang dah Seat dia mengantuk. selesa untuk akak berduduk macam seat kereta akak tak berapa selesa. Dia Oh, dia solid. Dia keras sikit. macam empuk. So, kau apa? Siap ya? Pukul 6 dah. Pukul 6 sudah. Aku baru balik pada apa?
kopi-kopi lepak dengan kakak saya. Oh panas dah, tambah air je lah. Nak makan soto. Berapa round tak tahu lah. Ni maybe dinner lah kan. Lepas tu sekejap lagi pukul, kita tak pergi Kota Sas pukul berapa tak tahu. I think lepas maghrib kita nak ikut Kota Sas, lepak-lepak makan. Saya pun nak mandi, sweaty-sweaty. Nak makan. Nak tukar baju, mandi. Jom ambil soto. Ma! Panas. Kuah soto. Mari kita lihat kuah soto. Ayam di mana? Oh, ayam dah keluar lah cari-cari kan. Oh, nak kita tambah air panas. Pekat. Ni dalam ni ya. Tak apa lagi. Kuah sup, please. Kuah sup. Sup. Mami awak. Sup. Nak pakai baju adik. Dah, jom. Let's go. Tapi aku nak tambah air panas. Masih sikit. Kakak tambah air panas kemudian. Panas. You lost. Banyak lagi. Mana ada letak? Besar mana pun. Nak makan nasi ipik ke apa? Tak nak dengan tu je. Ayam. Kena fikir ke benda? Tahu yang goreng tu. Oh, suun. Suun. Tak lupa dalam ni. Panas. Nak cepat kita ambil gambar buat thumbnail. Okey, nampak muka kakak. Asyiklah peace. Sama air raya. Kakak buat sini. Pandang situ tak? Pandang situ. Kamera bulat tu. Pandang bulat tu, yang bulat tu. Okey, mata pandang situ. Okey. Cakap selamat hari raya. Selamat hari raya. Uncle, auntie, atuk, nenek, kawan-kawan, kakak Hana. Dan Abang Kim Fuzan. Abang Kim, saya tu sepupu kakak. Let's go. Nah ni. Asyik tambah mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Islamic. High five. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy word. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time. Oh, kipas tak boleh. Dia sebab dia bukan kawasan pantai, so dia tak ada angin. Ya. Kucing. It's a cat. It's a cat. Ni kat tadi, ni yang tadi. Color dia menarik. Ni yang tadi. Meow. Gemuk ya. Color dia unik. Dia macam British short hair. Tapi colour lain. Oh, cakap. Tapi garang ni tengok tu. Koma? Hati-hati. Okay. Try dua ni ah. Sudah balik rumah. I want to sleep now. Cik, tiba speaking korang tak nampak pun. But sekarang dah pukul 11.30. So, tak nampak pun. Aku cakap je lah ya. Tu je setakat ni vlog Raya Haji. Jumpa korang nanti. Alright, bye-bye. Like and subscribe. Annyeong. Terfokus. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Bye. Apa ni? Saja je. Wow.